Assalamualaikum gang, welcome back to the channel. Kali ni kita buat ride yang dah lama kita plan. Kita nak kumpulkan balik geng yang lama dah jumpa. Ada dari Penang, Center dan JB. Misi 3 hari 2 malam ni kita nak naik Cameron dan barbecue party di Teluk Batik. Korang tahulah, bila member lama berkumpul mesti ada drama sikit. 62 kilo lah boleh lah. Kosong pula sampai tu. Ya, aku pada minyak lah. Yang kecil. Tapi guys, nak tahu tak apa yang paling epic? Baru nak keluar Penang, langit dah tak spotting. Serius lah. Kali ni confirm lencun. Orang kata lokoi. Setiap enjin yang dihidupkan bukan sekadar perjalanan, tapi satu kisah lama yang dihidupkan semula. Kali ini kami bukan sekadar ride, tapi reunion. Geng lama, jalan baru. Destinasi kami Kuala Lumpur dan Teluk Batik. Inilah ride kami. Ialah momen yang akan terus kekal dalam ingatan. Berat sangat dah. Ha? Berat. Hai semua, selamat datang kembali ke channel aku. Di sini setiap ride ada cerita dan setiap jalan ada maknanya sendiri. Aku Syahrul dan inilah perjalanan aku. Api enjin mula menyala, roda berpusing bawa jiwa. Langit terbuka, angin pun bicara tentang bebas, tentang siapa kita. Takkan berhenti walau jalan berduri. Setiap luka di tapak tangan jadi bukti aku berdiri. Inilah jalan, jalan ini milikku. Setiap debu saksi langkah perjuanganku. Biar badai datang menyerang, aku tetap menunggang menuju bintang, menuju bintang. Gigit lah datang. Apa makan apa? Hujan-hujan muka kelaparan. Tak. Tolong nak tolong. Tolong. Tolong dah, tolong dah. Ada. Ni, Oh, ada. dah. Oh, dah. Gila. Aku lemon suam. Kopi panas. Nak ayak dia tu. Kembali, tawa lama kini berbunyi. Di setiap simpang ada memori. Kita lawan dunia, hianati besi. Tak perlu pujian, cukup dengan kebebasan. Setiap ride satu pengorbanan antara aku dan jalan. Oh, inilah jalan, jalan ini milikku.
dekat Kuala War Resort. Oi, apa yang mari kat sini? Kita check in dulu. Harga masuk dewasa RM8, kanak-kanak RM5 dan warga emas RM5. Kanak-kanak buat 3 tahun percuma. Oh, ni legend ni. Ikan. Riff naik, solo gitar panjang, penuh emosi dan attitude. Biar dunia tahu, aku takkan jatuh. Inilah jalan, jalan ini milikku. Darah dan belu jadi saksi hidupku. Selagi roda terus bermusik, aku akan terus riding sampai ujung waktu. Sampai ujung waktu. Setiap jalan ada cerita, dan ini cerita. Sampai. Oi, air laju. Oi. Berapa bilik? Hah? Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Gelap ni. Ni. Betul dah tu, memang aku tidur bawah jawapan ni. Buka kat sebelah. Wow. Wow. Mana itu? Bukan ni. Hilang je. Nah, sampai ke sini. Weh, mana Usung? Bawah. Hati-hati apa nama aku? Kata nak terjun. Hati-hati apa nama aku? Aku rakam. Bayar. Kena kata. Ikan pun tak boleh terjun dah ni. Ikan pun takut nak pergi sini. Ikan pun tak terjun dah ni. Sampai. Kita sampai di tempat penginapan kita malam ni. Apa nama tempat ni? Kuala War Resort. Akan naik terjun. Oh, ya. Oh, gelap ah. Air laju. Sebab sekarang musim hujan kan. So agak berbahaya lah. Di sini ada 3 biji. So santai. Pergi Kuala War, semata-mata nak makan Maggi. Makan Maggi. Apa? Aduh. Hai. Hujan pula nak mengisi akak tak boleh. Hai.
Ini kalau bini nampak ni menangis bini. Sedih. Sedih tengok. Tempat lain yang kata yang memang menarik. Tak boleh abang strawberry yang dekat atas tu lepak-lepak kena ting tu dia boleh. View ambil gambar Situ je lah. Mana Billy ambil gambar je. Nampak ke? Minum je tu. Kita nak pergi kifam lagi. Kita dah 3 jam. Sarapan dekat abang. Sarapan dekat abang pun dah buang masa 1 jam. Lepas tu kita pergi kifam. Ada je orang cakap. Dah pukul 12 lebih dah. Bantai strawberry. Boleh? Ni terus batik boleh pakai apa ni? Kau ikat ah. Saya ada getah banyak. Ikat kabuk tau. Kalau nak kena Bantai kau ada. Bantai kau ada. Kena bantai ada sekarang ni. sama juga tak ada bantai. Biar aku ribu ni. Jelah tak ada apa pun. Ya tak, dana. Kau ribu dia. Tak payah umur jadi kau jadi Kena kali ya. Maskan itu tu. Masuk pakai gambar. Ada gambar lah. Pakai dah. Sarapan ada. Sarapan tu ada. Sarapan tu kalau kata makan tertib tu apa ada tuliskan dia punya tempat. Mulut tu lah kalau ni. The next day. Good morning. Morning. Aduh. Macam pula set tu. Mati cerah. Aduh. Hang. Boleh lah pagi-pagi. Pakai pasal motor mah. Oh, merelik. Merelik. Ada video juga. Aku tak tahu tu. Merelik. Ni deh, pakai tolong. Oh, dia. Lumin muka dia. Berkilat semua masing-masing. Motor abang adik. Alah. Kat dalam toilet ada pipe tadi. Lupa nak ambil. Good morning. Morning. Mantaplah Imam. Jadi Imam. Lipat baju bang. Bagus. Aduh. Neng tu. Okay, ready? Ready? Free Palestine. Mana nak gambar lagi ni orang? Ready? Beres. Tak nampak belakang tu. Semalam, kami dah diuji dengan hujan lebat. Tapi itu takkan hentikan semangat kami. Harapnya hari ini cuaca menyerbahi. Misi pagi ini bermula seawal 7 pagi. Kami akan tawan puncak Cameron dan bersarapan di sana. Jom kita teruskan perjalanan. Alright guys, today we are heading to Cameron. Let's go!
Pagi hari kedua, misi kami on track. Walaupun sejuk, pemandangan kebun teh, kabut tebal, rasa semua struggle semalam berbalik. Kami berjaya tiba di Kem Highland. Dari hujan lebat di Taiping ke puncak berkabut, rasa gembira itu memang tak terkata. Tapi guys, perut kami 18 orang lapar gila. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning, and this is just the beginning. I need a big change, help me feel like living. I need a big swing. Adek, lewat lorong depan rumah, kakak jadi salting sampai mood berubah. Semangat tiba-tiba gara-gara ada nona. Ini bidadari timur, siapa yang punya? Kakak lacak, pakai lama langsung tanya di kopu mama. Ternyata ada nona kopu nama Maimuna. Maimuna, lucunya kakak harap bisa satu rumah. Kalau terima sapu cinta, kakak janji kita langsung nikah. Onde udah jala baik tu bana denai ko indak lana sarupo itu deh hanyo taku ik mencali ya udah acok mabuak-mabuakan dulu deh.